No, Cantik, cubit, cantik. Cantik ni. Saya jual Mara hampir 15 tahun dah daripada 2011. Saya pergi LPU, saya pergi LUP, sampailah Mara dah bantu saya untuk saya pula train orang baru. Alhamdulillah. Berapa ramai dah yang dah train? Alhamdulillah, kalau kata untuk saya mengajak orang melukis Hinai, hampir lebih daripada 300 orang. Dan mereka pula memakai produk saya untuk melukis mencari pendapatan. Saya cuba masuk dengan geng Mara sebab saya juga buka sekolah nasional. Saya juga terima promise Mara. Hebat Dan lah. juga dapatlah grant Mara. Terima kasih Mara lah. Terima kasih Mara. Hati ni ada Mara. Allahu Akbar. Kalau Mara 60 ton, saya ada 11 ton dalam 60 ton. Allahu Akbar. Ya, sungguh. No, Cantik, cubit, cantik. Cantik ni. Cantik. Tanpa AC, tanpa update. So bukan lithium, bukan acid battery lah. So kita buat daripada pelepah kelapa sawit yang tengah batang. Okey. So proses dia jadi sepuluh dan jadi satu. Daripada apa? Pelepah kelapa sawit. Kelapa sawit yang Ringan lah. Ni ringan ni lah. ringan dia. Ini memang dry ni lah. Dry battery. Sebab Okey. dia bentuk electrostatic charge. Kan ada proses. Sebab dia macam ni. Kita nak tengok usahawan-usahawan yang boleh kepada high growth, high value. Dan high growth, high value ni di antaranya adalah produk-produk yang ni lah. Bagaimana produk-produk ini boleh diletakkan di peringkat yang lebih tinggi dan generate high income kepada usahawan-usahawan kita. Ini sekarang ni macam semiconductor, EV, bateri kan. Dan bateri Israel ni macam ni teknologi baru ni. Kan? Baru. Dia planning ni macam mana kalau produk ni? Sekarang ni produk yang lama. Orang kata apa? Heritage lah. Yang kita boleh naikkan value tu balik. Boleh naik value balik. Macam mana dia punya planning ni sekarang? Ini apa? Band apa? Band tak berapa nak cerdik. Yang ini Disney punya watak ni watak mengo apa tapi harga dia bandingkan. 500. Ada ambil gambar. Bayangkan. Kenal barang. Yang kenal barang tu. Yang kenal barang dia tahu. Nah. Okay, saya menyewa Mara daripada 9 tahun yang lalu. Office yang kecil, sampailah di Perlis, lepas tu pergi ke Penang, di bawah Cik Alim, SPU Utara, menyewa jual mesin. Tapi kita bawakan produk kita sendiri. Dulu jual mesinnya. Dulu sekarang jual mesin. Sekarang kita kembangkan, kita jual mesin retot, kita melengkapkan satu ekosistem. Iaitu kita jual mesin, kita bagi training, kita buat servis retot di SPU tu lah. Pernas. Baru dapat lesen franchise daripada Pernas. Pernas. Satu outlet 45,000. Satu outlet 45,000. Macam mana you boleh dapat tu macam mana? Sebab bantuan pada Mara, saya start daripada latihan pembentukan LPU. Saya Sur. Terima kasih lah. Terima kasih Datuk. Terima kasih. Okey, Syah. Nanti jumpa macam mana? InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih. Baik.